Pengguna Maybank, pengguna CIMB, korang kena berhati-hati sebab sekarang ni ada campaign attack yang tengah target korang. Bank-bank lain pun korang kena berwaspada sebab benda ni tengah melanda Malaysia sekarang. Dia tak hack bank tapi dia hack handphone korang. Setakat hari ni, MyCert Malaysia dah listkan 3 APK. Free for you, Kerja Express, MaxTag. Dia hantarkan semua APK ni melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui email. Itu dengan korang kena download. Macam-macam cara lah. APK yang aku masukkan adalah APK yang berada luar daripada store rasmi. Boleh jadi APK-APK lain juga kawan. Dia boleh download, importkan semua sekali dia punya Trojan Banking kat dalam tu, lepas tu post balik kepada public. Jadi bila mangsa install APK ni dekat dalam phone, kita tak nak cerita technical. Apa yang berlaku lepas dia dah install tu, semua dah complete, malware dah start execute semua. Korang buka application perbankan korang, contohnya korang buka Maybank. Malware ni apa yang dia buat? Dia akan bagi kau overlay screen Maybank. Itu aku cakap tu, targeted. Kau nampak macam Maybank tapi bukan Maybank. Kau nampak macam CIMB tapi bukan CIMB. Kau boleh masukkan username kau, password kau, tapi itu bukan application yang sebenar. Jadi bila kau nak login dalam bank kau tu, kau nampak dia punya view dia macam pelik sikit, ataupun lepas kau login tiba-tiba kau kena login lagi sekali. Itu dia petanda. Jadi apa yang kau kena buat sekarang ni, kau review semua sekali apps dekat dalam handphone korang. Semua APK yang korang tak pernah tahu, tak pernah guna, tiba-tiba ada kat dalam handphone korang, ataupun korang tak trust pun dengan APK tu, uninstall. Terutama nama-nama APK yang aku sebut tadi, aku ada letak dekat video description kat bawah ni. Yang kedua, kalau korang betul-betul nak pakai APK, make sure dia punya accessibility dan juga permission. Accessibility dia kau kena check, mana yang tak perlu, remove. Dan dekat permission, make sure tak ada display over other apps. Ataupun word-word yang seangkatan dengannya. Jadi guys, detail instruction ada dekat bahagian video description. Minta tolong korang post video ni supaya kita dapat selamatkan lebih ramai orang. Kalau tak terkena kat korang, kita takut terkena dekat orang keliling kita. Repost, share. Download ke video ni, kau nak post balik kat kau punya TikTok ke, tak ada masalah. Bye guys, take care. Assalamualaikum.